game sangat-sangat baik untuk jaga diri dan buatkan tim dia boleh keluarkan damage. Ya, itu akan bergantung bagaimana mereka ingin bermain selepas ini dan bagaimana cara mereka untuk melakukan drafting. Satu, sebab kena tengok adakah mereka berada dekat bahagian first pick ataupun berada dekat bahagian untuk react dengan pick yang akan diambil. Invictus Gaming berada dekat bahagian first pick, sementara itu Vamos berada di bahagian second pick. Kalau ikutkan kepada pattern band, akan ada keluaran Haris dan pengambilan Pakito di first pick. Sekarang ni reaction daripada pasukan Vamos agak kritikal waktu sekarang. Sekejap, ini bermaksud Rhea dia main keluar, Pakito dilepaskan. siapa pakai Pakito menang? Betul juga, Pakito nanti nak ada skin baru daripada Street Fighter. Tapi again, terus sahaja didapatkan sebagai pilihan yang utama. Bro dia dapat 3, sama macam saya, cuma saya dapat lot yang fix punya. Warna merah tau. Saya dapat satu yang tengah-tengah je. Sotong. Moskov akan dikunci untuk bermain dekat bahagian long lane dan bersertakan dengan Hilda just in case assassin akan diambil. Yup, just in case. Dan okay, just in case hero-hero macam assassin akan diambil. Tapi saya rasa lebih pada Hilda tu akan counter Pakito dekat bahagian lane. Sebab tadi saya nampak dia boleh kawal Ye3 dengan sangat-sangat baik. Ya, betul. Tapi katakan yang Y3 susah nak main game tadi untuk keluarkan damage. Betul? Kalau dari segi flanking dan kacau game, saya rasa dia bermain dengan cukup baik. Jusin sekali lagi diambil untuk Suelo gunakan di bahagian tengah. Adakah bersama-sama dengan Glue sebelum diberikan kepada saya rasa kat sini Glue mungkin agak bahaya sedikit. Leomon terus ya, kacau lebih selamat untuk re-engage sebenarnya. Tapi pilihan yang ketiga ni sangat-sangat penting. Saya rasa Yif pilihan yang paling tepat sekarang untuk diletakkan dekat bahagian pasukan Vamos, di mana Gatot Kaca agak susah untuk menangkap Yif. Dan mereka dah melaksanakan penggunaan Yif dengan sangat-sangat cemerlang sebentar tadi. Tak ada goal. Apa? Tapi Suyo. Alah, apa dia ambil? Abang tu pun nak tunjuk berapa lot dia dapat. Tak sempat. Ya, tak apalah. Apa yang sempat adalah untuk Aero 404 menggunakan Suyo. To be honest, saya boleh katakan yang game pertama sehingga ke saat ini kita tak nampak momen-momen yang menarik dilaksanakan oleh Aero 404. Dia tak ada defensif. Dia tak ada defensif. Harley terus saja di band keluar. We love IG. Ada 5. Dia dapat 5 mat. Gila. Ya Allah, tak kumpul betul brother ni Ya. Baik brother. Okey, banding yang seterusnya akan dilaksanakan oleh Invictus Gaming. Keluarkan Yif bagi pendapat saya. Ya, keluarkan Yif adalah pilihan yang baik juga, di mana Atlas masih lagi akan dimain keluar sekarang ini. Tidak ingin diberikan kepada Zakif yang bermainnya dengan cukup cemerlang juga. Sekarang kita masih lagi tak tahu Hilda ni akan diletakkan dekat bahagian mana. Boleh letak dekat bahagian Rome, boleh letak dekat bahagian ESP. So far ESP menjalankan tugas yang baik untuk halang Pakito daripada masuk dekat bahagian team fight. Tapi kalau kita nampak draft daripada pasukan Vamos ketika ini, dengan adanya Suyo dekat bahagian jungle, farming mereka akan menjadi lebih laju. Mereka kena tutup hero yang boleh farming laju, iaitu Harley dan juga pengeluaran terhadap Baxia. Tapi kena ingat, sebentar tadi digunakan Hayabusa dengan sangat-sangat cemerlang. Boleh jadi juga Joy dan juga Nolan. Itu antara pilihan yang mereka inginkan. Yap, itu menarik kalau mereka nak dapatkan hero tersebut walaupun dengan adanya Hilda. Hala Vamos. Daripada penyokong Vamos yang masih lagi menantikan apakah kesudahan untuk series ini. Di mana mereka menyangkakan game tersebut mungkin boleh tamat dengan 3-0. Tetapi berkesudahan dengan 3-2. Persoalannya, adakah Vamos yang mendapatkan 3 tersebut? Hero yang terakhir akan di-ban keluar. Mereka terus saja ban keluar Glue. Pilihan yang baik. Very interesting fact. Daripada game pertama sampai game kelima, Zakif tak guna Glue langsung. Mungkin mereka inginkan Leomord di bahagian jungle untuk pasukan Invictus Gaming sekarang ini. Mengambil masa sedikit untuk keluarkan Stormy. Boy ya. Gold card. Pilihan yang keempat untuk pasukan Vamos. Nampak macam kena berjaga-jaga dengan Leomord nanti. Valentina akan diambil. Masih lagi menjadi tanda tanya. Kedudukan Hilda, pick keempat dan juga yang terakhir untuk pasukan Invictus Gaming. Jungler dan juga gold lane. Yep, betul sekali.
Good lane untuk IG. Adakah Claude? akan dapatkan Claude ataupun Obsidia. saya rasa Sebab kalau Claude lihat dekat bahagian lead game, potential nampak macam menang je mereka dengan di bahagian late game tu. Maksud saya, kalau Alalang bermain late game, ambil Obsidia, itu kontrol yang paling baik. Tapi clean saya rasa. Dia kekalkan dan juga Nolan seperti yang diramalkan. Adi terletak Hilda dekat bahagian roam. Mereka dapatkan hero yang boleh untuk kawal di bahagian belakang. Saya rasa Teris lah mungkin terlampau lambat. Saya rasa Arlot pilihan ya. yang baik juga kat sini sebenarnya. Tapi mereka tak ada CC terus. Kalau nak control stun, Kalia. Sebab Kalia boleh combokan dengan Suyo. Cuma itu je lah. Valentina pun boleh juga sebenarnya. Tapi tak besar lah damage. Mungkin Valentina boleh dapatkan fracture untuk dapatkan combo tersebut bersama-sama dengan Kalia. Saya rasa Kalia pilihan yang baik. Boleh, cuma yelah, sebab dah ada Gatot dan re-engage. Oh ya, betul juga. So, Badang, Khalid. Khalid untuk bad. pastikan yang satu Justin ni tak boleh nak main dengan baik juga. Mereka nak menang clear early je. Ya, betul. Dan lagi dengan adanya Valentina, persoalannya kalau betul mereka menang early, mereka kena tamatkan game dengan cepat. Tu je dia punya matematik. At least mereka ada marksman kali ni. At least mereka ada marksman. Cuma persoalannya, adakah mencukupi untuk Vamos ataupun IG yang berjaya tutupkan dengan kemenangan. Terus bersama dengan kawan kita, Lafel dan juga Riz Pepio. Terima kasih banyak Save dan juga Milo. Yes, ini Riz, saya Lafel. Ini adalah game kelima di mana kali ini dua marksman ada dekat situ. So kalau pergi late game, it's not that big of a problem. Kita boleh nampak yang bila ada marksman untuk kedua pasukan, ini akan jadi jawapan yang berbeza pula. Saya tak sabar nak tengok apa rupa permainan kali ini untuk Invictus Gaming dan juga tim Vamos. Sebabkan mereka nampakkan jauh lebih bersedia dengan playstyle yang mereka nak tunjukkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah game terakhir antara Invictus Gaming menentang dengan Vamos. Pemenang akan terus stay dekat upper bracket. Siapa yang kalah akan turun pada lower bracket. Kita akan saksikan pertarungan pada kali ini antara kedua pasukan di mana Invictus Gaming mereka dah nampak dah kembali balik kepada playstyle mereka dengan meletakkan target utama ataupun mereka punya damage dealer kepada Hazel untuk carry the game. Dan untuk pasukan tim Vamos pula, mereka dah meletakkan marksman dekat bahagian goal untuk Natko. So at least mereka ada carry potential juga dan memastikan yang tak ada masalah untuk mereka nak endkan game. Tapi kat bahagian tengah seperti biasa kita boleh lihat bagaimana Suelo dengan penggunaan Zusin memberikan tekanan juga kepada Klokun yang menggunakan Valentina. Cuma yang tadi pun kita dapat tahu yang Klokun bila dapat Valentina dia dah macam sebati dengan diri dia sendiri. Sebenarnya bagus daripada Invictus. Diorang memastikan yang diorang tak terima banyak sangat damage. Sebab Valentina tambah dengan apa nama dia ni lagi? Pak Arab Pasir. Khalid. Khalid dengan Valentina. Diorang punya damage dekat mid tu sebenarnya sangat kuat. Jadi the fact that Invictus diorang dapat elak banyak, bagus. Ya, saya suka. Sorry, maklumlah dah tua. Tak apa. Kau pun tak tolong aku pun. Sebab tak tahu dengar cakap siapa kan. Okay, tapi tak apa. Untuk tim Vamos, mereka nampak yang dekat bahagian gol sebenarnya Natko dia tak ada masalah untuk 1v1. Even tu kalau kita nampak Escobar berikan bantuan kepada Melcuti sekalipun, dia tak ada jadi isu yang besar sangat untuk berhadapan dengan pemain pasukan Invictus Gaming. Tetapi Hazel dah mula untuk berikan serangan kepada Natko. Secara tak langsung ini memberikan Patut mati ni. tukaran. Seorang je ni. Hazel nak cuba, Melcuti nak cuba. Oh man. Saya rasa macam terbalik dah situasi ni. Ini bahaya untuk Invictus Gaming. Hazel terus lanjutkan sebagai mangsa darah yang pertama. Itu dah confirm. Dua-dua tengah macam, okay, kau nak masuk dulu ke aku nak masuk? Kau masuk dulu ke aku masuk? Rasanya macam tadi, dia punya miscom tu, Mel ingatkan Hazel still dekat dalam turret. Jadi dia tengah tank. Jadi, Tak apalah. Zakif dicari. it happens, you know it happens. Tapi at least yang ni dapat lari lah. At least yang tu dapat lari. Cumanya sebabkan first skill tu dia dapat dekat Hazel. Saya rasa itu menang yang agak besar jugalah untuk tim Vamos. Dari kata yang pertama dah mula untuk dilakukan. Yetri mencari ruang untuk dapatkan sempat. Klokun juga ada. Ada 4-4 menunggu masa saja ni untuk tekan daripada Retribution. Tetapi Hazel masih lagi mampu untuk mendapatkan setelah pertama. Sempat berjaya untuk didapatkan. Lompatan Navata daripada Nova Escobar tak terkena kepada sesiapa. 3 orang pemain lagi daripada tim Vamos tidak ingin overextend. Biarkan saja objektif yang pertama, turtle tersebut didapatkan oleh pasukan Invictus Gaming. So,
Saya pun tak pasti apa terjadi tadi. A little bit messy. Dan saya sebenarnya menjangkakan yang Sepat dia punya playstyle akan dibantu oleh pasukan dia disebabkan kita nampak dia punya emblem setup. Dia pakai Master Assassin. Jadi bila Hilda menggunakan Master Assassin, saya menjangkakan yang dia akan isolate mana-mana target lah, sama ada jungler ataupun god lane. Tapi saya rasa macam Zikif terlalu lambat nak membantu dia. Kalau tak, saya rasa dia boleh dapat kill. Kali ini percubaan dekat bahagian tengah. Nova Escobar direndahkan nyawa dengan begitu pantas. Tapi dekat sisi yang berbeza, Hazel mencuba untuk dapatkan Aaron 4-4. Tetapi kali ini Hazel pula yang diasak, nyawa yang direndahkan dengan begitu pantas juga. Mencari MelQT. Tak apa. Masih lagi boleh sempat kejap nak bernafas tu. Kalau terkena tu mungkin terus saya hilang nyawa pemain daripada Invictus Gaming. Saya rasa satu benda yang kita boleh cakap dekat sini, Riz, adalah benda yang kita jarang bincangkan adalah ini adalah best of 5, di mana sepanjang season ni diorang main best of 3. Jadi saya rasa ini pun dah mula untuk uji diorang punya mental stamina. So mungkin dekat game kelima ni kita dah nampak banyak skill yang miss, banyak miscom. Jadi mungkin ini adalah test untuk tengok diorang sebenarnya boleh tahan ke tak game-game yang lama. Dekat bahagian bawah pun nampak mereka dah mula untuk berikan tekanan juga. Dekat bahagian atas tak ada nampak masalah besar sangat. Sama ada untuk A3 ataupun Sepat. Cumanya kalau kita tengok yang untuk Invictus Gaming, mereka dekat fasa early game. Tak kisahlah dekat game mana pun, awal-awal mereka fokuskan kepada MelQT untuk jadi. Tapi bila dah masuk ke fasa pertengahan permainan, mereka dah cuba untuk bertukar arah. Sama ada nak bagi A3 Slayer ataupun nak bagikan Hazel Slayer. Tapi dengan keadaan minit yang keempat, Hazel beberapa kali ada serangan yang pada saya memberikan kesukaran untuk Invictus Gaming sendiri dapat kelebihan. Mereka perlu untuk fokuskan juga dekat MelQT macam mana nak selesa berhadapan dengan Natco. Sekarang dekat Turtle ni, ini sebenarnya sangat penting untuk Vamos. Sebab sekarang ni sebenarnya game lebih kepada Invictus. Vamos kalau terdapat Turtle pun tak apa. Tapi kena dapat sekurang-kurangnya 2 kill baru okey. Tapi ada 4-4 dah dapatkan Turtle yang kedua. Dan sekaligus serangan cuba untuk dilakukan. MelQT dekat bahagian bawah tak ada masalah 1v1 dengan Natco. Namun begitu untuk Invictus Gaming, mereka dah berjaya dapatkan seorang pemain dekat bahagian bawah. Walaupun gagal mendapatkan Turtle yang kedua, masih lagi ada ruang kalau mereka nak stabilkan balik keadaan. Meskipun rotasi pada Zekif dah mula tu cari kat bahagian bawah. Ya, saya rasa dekat situ, Mel dia dah tengok Kaiser, lepas cakap, okey tak apa at least dapat solo Jadi dia macam taklah kena marah sangat. Tapi macam mana sekalipun, kita tengok Goli sebenarnya tak jauh berbeza disebabkan Vamos diorang masih berjaya untuk dapatkan minion masing-masing. Tak ada gangguan dan Yetri telah dibunuh oleh Clockwood. Seorang pemain lagi daripada Invictus Gaming yang berjaya untuk dileburkan nyawanya. Tapi kat bahagian bawah Natco yang cuba untuk mencari Suelo terus masuk dengan The Flicker. Tapi Zekif cuba untuk menghalang pergerakan Suelo. Namun begitu Suelo yang terus dari dapat kali Zekif. Sampai pula pemain seterusnya untuk mencari Zekif Nova Escobar bersama-sama dengan MelQT. Namun begitu 2 lawan 1 agak sukar untuk Zekif nak melarikan diri daripada genggaman pasukan Invictus Gaming. Lagi sekali dekat sini kita akan nampak diorang punya mental stamina. Dan ya mid, nampaknya Vamos diorang berjaya untuk dapatkan. Mel mungkin akan jatuh dari sini. Hilang. Masih lagi sempat. Tapi Clockwood masuk. Dia cakap tak ada hari esok nak cuba. Tapi Allah. Clockwood cukup berani sebenarnya. Ya, saya tahu mereka dah berjaya dapatkan 2 menara ke atas dan juga tengah daripada Invictus Gaming. Tapi saya rasa itu agak merisaukan juga dekat posisi Clockwood. Dia yakin untuk dapatkan kill. Tapi kemudiannya follow up pada Invictus Gaming juga yang... Dia bukan follow up, tapi sebab dia main Kanal Tower. Ya. Kepada semua yang tengah restream, rasanya macam diorang dah penat lah Diorang memang pro player, tapi manusia kan still boleh penat. Jadi apa pendapat kita punya streamer Kenapa diorang main macam ni Syafiq Itulah tu. Lagi-lagi pula dia selalu dia kan stop kat bawah seorang Dia tengok juga macam mana pendapat daripada kita punya streamer. Tapi sekarang ni fokus kita adalah kepada turtle yang terakhir pada minit yang ke-6. Nova Escobar dekat bahagian harapan. Zekif cuba untuk mencari ruang. Clockwood dan juga Aaron 4-4 ada. Yetri dah sampai. Sempat juga menunjukkan muka. Tetapi pasukan Invictus Gaming mereka halau tim Vamos daripada nak dapatkan kedudukan dekat turtle yang terakhir. Dan ini sebenarnya peluang untuk Aaron 4-4 kalau dia nak totally fokus dekat turtle yang terakhir. Sempat mencari Yetri. Yetri bermain-main dengan sempat. Tetapi Natco juga menjaga posisi. Tapi tenang sekejap. Masing-masing bersepah. Tak tahu nak fokus mana. Tapi Aaron 4-4 dah mula untuk lakukan tarikan turtle yang terakhir. Tak ada masalah. Sodi terkena. Natco terus saja masuk. Lompatan Nava tahu dekat daripada Nova Escobar mencari Zekif. Tapi Suelo dapatkan Zekif. Dalam masa yang sama MelQT sempat untuk disyadangkan pula oleh sempat. Nova Escobar cuba untuk masuk ke harapan bersama-sama dengan Suelo dengan Adil and the Flare. Diangkat beberapa kali namun begitu gagal untuk mendapatkan mana-mana pemain daripada tim Vamos. Ya, sekarang ni untuk Vamos dan juga Invictus Gaming,
Saya sebenarnya risau sedikit bila dah late game nanti macam mana. Sebab early game dengan mid game ni kita boleh nampak ada beberapa kesilapan daripada kedua-dua pasukan. Jadi saya rasa bila bahagian late game tu, siapa yang mulakan fight dulu, ada kemungkinan dia akan throw untuk dia punya team. Jadi saya rasa untuk Sepat, Zikif, Nova dan juga Y3, ini yang kita kena betul-betul perhatikan. Sebab saya rasa untuk Vamos, dorang punya draft sebenarnya kalau dorang agresif tak ada hal sangat. Actually tak bahaya juga sebab again lawan dengan Gatot dan Zushi ni boleh kena punish. Ya tak, saya rasa macam untuk fight yang lot yang akan datang ni, Invictus kena hantar 2 orang untuk cuba tangkap Nakko, cuba untuk bunuh dia. And then lepas tu kalau tak dapat lot pun tak apa. Lot baru minit ke-9, relax lah. Dapat goal lane lagi bagus. Betul juga. Sebabkan lot ni pun tak ada apa-apa sangat pun selain daripada nak fokus dapatkan auto turret saja. Tapi untuk keadaan sekarang ni, Invictus Gaming mereka pun nampak cuba nak paksa juga supaya Team Vamos tak tunjukkan muka depan sangat. Tapi sebabkan ada Clokun digunakan Valentina, ini pun menjadi salah satu punca juga Invictus Gaming susah nak masuk ke dalam team fight. Sebabkan Clokun dia punya damage, bila dia dah berjaya untuk menidakkan pergerakan Invictus Gaming dekat bahagian hadapan, saya rasa itu menjadi perkara lebih sukar. Kalau contoh Natko dekat bahagian bawah ataupun dekat bahagian atas, dia berjaya untuk menjaga long lane untuk Team Vamos dengan lebih selesa. Tapi Clokun yang cuba untuk didapatkan oleh Y3, mereka terpaksa digunakan. Zakif dah sampai menjadi mangsa seterusnya. Y3 ditumbangkan oleh Sepat. Natko cuba untuk mangsa Nova Escobar hampir tu didapatkan, tapi Natko dapatkan Swallow. Lompatan Nova daripada Clokun berjaya untuk menyekat pergerakan Melcuti. Kali ini meninggalkan 2 orang pemain sahaja untuk Invictus Gaming. Team Vamos nampak cukup selesa. Ya, Invictus dekat dalam perlawanan ni, diorang memang tak tahu macam mana nak handle long lane daripada Team Vamos. Jadi sebenarnya yang boleh ingatkan MVP kat sini sebenarnya Nakko yang tarik perhatian Invictus. Jadi Invictus pun tak tahu rotation apa yang diorang nak buat. Dan walaupun diorang hampir nak dapatkan Clokun, itu adalah satu info yang besar. Kan, aku kena tumbuk dengan Pakito. Kau boleh nampak Pakito ni kat mana? Jadi datanglah tolong. Jadi dia memang nampak macam Invictus dalam keadaan penat macam ni, dia senang untuk kena pancing. And Vamos tengah overloadkan orang. Kan, aku kat bawah, aku kat atas, kau nak buat apa? Minit ke-9 masuk minit ke-10. Lot yang pertama untuk Team Vamos. Invictus Gaming, mereka macam mana nak lakukan pertahanan ni? Sebabkan Natko nampak selesa dengan penggunaan Moskov. Dia boleh jaga long lane. Aaron 404 pun beberapa kali dia lakukan serangan hendap ke atas pasukan Invictus Gaming. Ini kena jaga diri juga. Walaupun Y3 beberapa kali ada Paquito yang berjaya untuk menyekat pergerakan Team Vamos. Jadi lebih susah sebabkan Team Vamos mereka nak masuk ke belakang pun tak ada masalah. Tambahan pula dengan kedudukan sekarang ni, Aaron 404 1v1 dengan Hazel. Hazel mengejar Aaron 404. Bro! Aaron 404 tak ada masalah 1v1 dengan Hazel. Tetapi tengokkan bagaimana kedudukan dekat bahagian bawah ini. Cukup overextend sebenarnya daripada Hazel. Tapi dekat bahagian atas ini Vita Tarik yang sepatutnya menjadi milik Team Vamos. Mereka mencuba untuk memberikan serangan yang seterusnya. Agak sukar nak tunjukkan muka. Percubaan masih lagi diteruskan oleh Team Vamos. Sempat yang cuba untuk dicari oleh Y3. Yang awal direndahkan dengan begitu pantas. Tetapi Invictus Gaming mereka pun tak nak ambil risiko tinggi dengan keluarkan diri mereka berhadapan dengan Team Vamos. Riz, kalau ada apa-apa yang kita boleh pesan kepada kita punya penonton, OX tu satu item yang sangat bagus. Kan, walaupun kita kena kejar dengan Nolan, kita punya nyawa macam dah tak ada, dah tinggal sekerat dah kan. Soul Saver bersama dengan OX naikkan HP tu sangat-sangat tinggi dengan si ada penetration lagi. Bagus item OX ni. Boleh pakai Hampir lebih daripada setengah assassin dan hampir semua fighter boleh pakai. Dengar Zilong tak boleh kot. Ke boleh? Assassin dengan fighter Jangan tiba-tiba nampak pakai dekat hero mage pula. Bagi tahu awal. Sebab saya pernah nampak perkara tersebut berlaku. Ya, saya tahu. Saya ada berapa kali time saya tak main tank lah, ada Gatot nak main tapi dia nak main full mage. Kau bayangkan betapa sakit hatinya aku kalau kau tak nak main tank, bagi aku main tank. Faham, sangat faham. Yang lagi-lagi kita nak cari kefahaman sekarang ni untuk pasukan Invictus Gaming. Sejujurnya untuk game kali ni, ada beberapa kali pada saya Hazel melakukan beberapa pergerakan yang tidak sewajarnya, membenarkan untuk Team Vamos gunakan kelebihan tersebut, dapatkan dia secara solo ataupun menjatuhkan pemain tersebut terlebih dahulu. Dengan keadaan lot yang kedua, kalau sekali lagi dia overextend dalam team fight dan membenarkan untuk Team Vamos dapatkan dia terlebih dahulu, itu lebih sukar kalau mereka nak kuncikan lot yang seterusnya. Tapi game ni sebenarnya susah sikit untuk Hazel sebab sempat asyik kejadi kan. Ini antara yang kita dah jarang nampak Hilda. Tapi bila Hilda, dia boleh sentiasa ada dekat depan muka kita. Tapi kita tak boleh nak lawan balik. Memang agak annoying sikit lah. Macam tu. Macam tu lah. Terus dia bagi jawapan. Terus dia tunjukkan aktiviti yang sebenar sempat buat dekat game kali ni. Susah nak tunjuk muka untuk jangka pasukan Invictus Gaming.
Aaron Fofo nampak selesa. Dia gunakan Suyo. Dia nak lakukan tarikan Lord. Memang dia jauh lebih kebal dengan menggunakan fighter. Secara tak langsung untuk Invictus Gaming nak cari Aaron Fofo pun bukanlah satu target yang baik. Tambahan pula mereka masih lagi nak kena jaga satu lagi anomali kat bahagian atas iaitu Natko yang sentiasa menjaga long lane untuk tim Vamos. Menyukarkan lagi keadaan untuk pasukan Invictus Gaming kalau mereka nak masuk ke dalam kawasan Lord yang kedua. Satu benda Invictus diorang kena perhatikan adalah sempat dia pakai masa assassin. Jadi sebenarnya kalau boleh, diorang kena ada buddy system. Jadi pastikan yang masa assassin tu tak di-trigger. Tapi sekarang ni Vamos nampak Cik Aero boleh dapat free kat sini. Suelo hampir untuk didapatkan. SOD tak terkena pada sesiapa. Sempat cuba untuk didapatkan. Frika digunakan. Sempat cuba untuk dicari Aaron Fofo. Oh, Natko? Salah dapatkan Lord yang Natko? Tapi dekat bahagian atas Natko 1v1 tetapi tak ada masalah untuk Natko dapatkan G3. Sebaliknya sekarang ni untuk tim Vamos, mereka hampir untuk membacakan inhibi tertarik kat bahagian atas. Ezel masih perlu untuk berjaga-jaga. Zekif yang sentiasa berada berhampiran dengan pemain tim Vamos ini akan menyukarkan lagi keadaan untuk pasukan Invictus Gaming. Natko ni memang betul lah, rugi tim tak bagi kepercayaan dekat dia dulu. Siap suruh dia main EXP. Dia punya goal lane sebenarnya agak bagus. Chef's kiss. Tak nak buat bunyi, takut nanti sekarang orang komplain. Okey, ini kita tarik ke bahagian atas untuk pasukan Invictus Gaming dah berjaya untuk dileburkan oleh tim Vamos. Bayangkan tim Vamos minit ke-13 nak masuk minit ke-14 mereka dah berjaya untuk dapatkan satu inhibi tertarik daripada Invictus Gaming dan meninggalkan hanya inhibi tertarik kat bahagian tengah juga bahagian bawah. Satu berita yang baik kerana tim Vamos dah berjaya untuk meluaskan kawasan jajahan mereka, tapi untuk Invictus Gaming mereka kena cari cara macam mana nak synchronize pergerakan. Melekuti nampak jauh okey untuk game pada kali ini. Berjaya untuk keluarkan skill set juga. Cumanya sebab dia perlu juga untuk tunggu Nova Escobar. Perlu juga untuk tunggu Suelo memberikan sedikit sebanyak info. Sama ada boleh ke tidak untuk dia masuk. Sebab kalau contoh dia masuk ke depan sangat, Zekif yang gunakan Khalid tersebut tak ada masalah. Sebab dia pun ada damage juga Khalid ni. Sekarang ni Vamos 6,400 gol ke atas. Clockun damage paling tinggi dalam perlawanan diikuti oleh Mel QT. Jadi Mel dia ada damage. Tetapi yang susahnya sebenarnya adalah macam mana Vamos secara tak langsung mereka dapat pick off Invictus Gaming satu persatu. Dan sebenarnya dia pick off bukan jenis nak kill pun. Just buat HP diorang cukup rendah. Jadi diorang tak boleh nak join fight. Yang menyebabkan kalau Mel dia nak fight boleh fight tapi dia mungkin akan mati. Dan sebagai goal laner tak naklah mati kan. Sekarang ni tengok Nova yang belum mati lagi. Betul lah awak. Tapi sebagai Roma kan kena jaga KDA. Betul. Goal lane mati itu salah diorang. Mid mati itu salah diorang. Betul juga kan kalau dapat jumpa Romo macam ni 10 memang aku unban semua ni. Okey, tapi untuk minit ke-15 kita boleh tengok jugalah macam mana position pada tim Vamos. Mereka memang nampak selesa lah. Mereka tahu sebenarnya untuk keadaan sekarang ni apa job desk masing-masing, terutama untuk Natko. Dia tidak terlalu fokuskan kepada team fight. Sebenarnya totally fokus dekat bahagian atas dan bahagian bawah. Sekarang ni satu inhibi tertarik dah berjaya dileburkan. Mungkin boleh jadi inhibi tertarik seterusnya kat bahagian bawah. Area 404 tunggu. Siapa nak tunjuk muka? Tapi kalau tengok keadaan macam Hazel yang akan tunjukkan muka. Okay. Hazel pun macam dapat bau. Hazel pun tak dengar audience cakap sheesh. Jadi macam macam orang tengah tunggu ni. Itu pun satu cue yang boleh perhatikan. Bang, belum lagi bang. Kena tunggu play mode baru kita boleh cakap. Faham. Kita kena tenang sekejap sementara nak menunggu lot yang ketiga. Actually diorang tak payah tenang. Diorang boleh buat apa yang diorang nak kan. Audience, sweetheart. Sebelum lot yang ketiga, pasti ni akan jadi lot yang terakhir ataupun tidak. Sebab kata tim Vamos mereka tak ada masalah besar sangat. Cuma masalah besar mereka kalau terlalu late game, mungkin akan ada banyak sedikit ataupun banyak ke sedikit? dia macam banyak sikit, macam sikit pun dia juga takut Belanda. Sebab biasanya kalau dah masuk late game ni, tim Vamos selalu ada sedikit masalah untuk kontrol mental mereka. Tapi Yetri yang cuba untuk didapatkan mungkin akan tidur dekat bahagian tengah ini. Tapi tengok kabar kepada Yetri akhirnya berjaya untuk kabar kepada Zekif. Nova Escobar cuba untuk dicari Suelo dekat bahagian depan. Cuba untuk mana dia bisa dikeluarkan. Nova Escobar masih lagi di immortality tapi telah pun dileburkan juga. Zekif didapat kali ini tetapi yang ditumbangkan. Nova Escobar juga dah tak ada 3 gugar. Walaupun Melcuti masih lagi ada damage yang mencukupi. Mereka hanya tinggal 2 orang pemain saja berhadapan dengan 3 orang. Tetapi Natko, Clockun juga sempat mereka menunggu minion wave ataupun mereka nak fokus kepada Lord. Sekarang ni saya boleh cakap Natko ni memang easy MVP. Dah berapa kali dah kita nampak Yetri cuba nak bunuh dia. Kan? Tapi dia macam, kenapa kau nak tumbuk aku bila aku ada tombak? Kau tumbuk aku calahkan tangan kau, hapus keria kau. Sekarang ni memang Natko is like completely controlkan game ni. Dan sebenarnya follow up dari Vamos pun cukup laju. Diorang tak ada jungler, jadi agak berani untuk Vamos untuk startkan Lord kat sini. Alright. Semua tengah tunggu kan untuk Natko masuk kan? Semua tengah tunggu. Tak ada. Ada orang shish ke tadi? Saya pun tak pasti.
Sebab kadang-kadang mungkin diorang nampak kamera yang berbeza mungkin. Ya betul. Sebab audience kan. 17 minit permainan kita secara tak langsung dah semakin panjang perlawanan ni. Sementara nak menunggu lot yang ketiga untuk tim Vamos dekat bahagian atas. Invictus Gaming daripada segi pertahanan masih nampak unggul. Masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan, tapi selama mana mereka nak bertahan? Sebab tim Vamos mereka ada Moskov daripada Natco. Makin lama permainan ni makin seronok dia sebenarnya. Ya, dia pun dah jualkan dia punya boots untuk dapatkan Rose Gold Meteor. Jadi nak bunuh dia pun susah. Melcutie dah dapatkan Wind of Nature, tapi saya rasa macam tak cukup. Tengoklah tu. Yetri dekat depan pun dah tak boleh tarik damage banyak sangat. Tim Vamos punya output damage dah besar. Satu lagi inhibitor tarik kat bahagian bawah dah berjaya untuk dileburkan. Jadi lebih susah untuk tim Invictus Gaming kalau tunjukkan muka. Hazel pun dia punya damage pun tak banyak. Jadi susah nak pakai pemain tim Vamos. Cumanya nampak yang mereka cuba untuk bermain dekat bahagian dalam supaya tim Vamos tak ada ruang nak lakukan pergerakan backdoor. Inhibitor tarik kat bahagian tengah cuba untuk didapatkan. Lompatan Nava tahu dekat daripada Nova Escobar tak terkena pada sesiapa. Sempat cuba untuk dicari oleh Yetri, tetapi dihalau oleh Clocon. Zeki masuk lagi dan lagi. Tapi tengok bagaimana Zeki yang diasap betul oleh Swallow dengan ada Crimson Beacon. Tetapi Hazel sempat untuk dapatkan Zeki, tapi Hazel pula yang dijatuhkan oleh Clocon. Masih lagi cuba untuk bertahan sekarang ni untuk Invictus Gaming. Saya rasa Nova ulti guys tu okey sebab diorang nak pastikan yang diorang punya turret tu kekal selamat. Sebab Mel dia dah cukup damage dah. Kan? Sekarang ni Invictus Gaming, diorang kena letakkan kepercayaan penuh dekat Mel. Princess pun letak kepercayaan penuh dekat Mel. Jadi damage tu dah ada. Tapi sebenarnya diorang kena tunggu untuk Vamos overextend. Sebab Vamos sebenarnya tak bagi banyak peluang untuk Mel keluarkan damage. Betul juga. Narco nampak selesa sebab dia gunakan Moskov ni. Kalau contoh kat depan muka pun contoh Nampak selesa, tengok heartbeat dia 130. Nampak je selesa tapi dia pun tengah stres. Betul juga kan sebab game dah minit ke-19 ni. Lepas tu kena ingat, kalau menang kat sini, dia stay dekat upper bracket. And stay dekat upper bracket ni means dia ada extra life. Sebab kalau kalah, main esok. Kalau kalah balik. Selamat kita punya sponsor Grab. Betul. Boleh naik Grab nak balik. Betul, saya setuju benda tersebut. Tapi untuk tim Vamos dan juga Invictus Gaming, saya tak rasa diorang nak turun. Masing-masing mesti nak pergi upper bracket lagi. Sebab kalau contoh mereka turun, berkemungkinan hari esok akan habis awal pun iya juga. Sebab kita tahu bila turun ke lower bracket, dia perjalanan jadi lagi panjang. Mental pun nak kena lebih bertahan untuk either pasukan lah, Invictus Gaming ataupun tim Vamos. Cuma sebabkan hari ni mereka dah main dengan cukup panjang. Kita pada game pertama sampai game kelima, 20 minit dah permainan. Mental mereka sekarang ni pada saya dah cukup strong. Cuma nak tahu strong tak strong tengok siapa yang belanda. Kalau siapa yang belanda tu, itu akan jadi tak strong lah untuk dia. Tak strong lah, mental lemah kan. Sempat ambil banyak damage tapi still boleh keluar. Dan kita juga kena ingatkan, DJY mengharapkan Vamos menang. Dia... DJY? Ya. DJY minat Vamos. Betul, tapi kalau DJY yang mengharapkan ni, dia rasa betul. Buat pernah terjadi. Sekarang ni Lord dah dimulakan. Swallow cuba untuk tangkap seseorang. Tepat cuba untuk dicari. Tepat hilang tangan Melcutie. Keluarga terus saja masuk mencari mangsa seterusnya. Narco ada. Narco dah makan Melcutie. Masih lagi menangkan ke dalam pemain seterusnya. Yetri mencari Narco. Narco cuba untuk bertahan. Tapi tengok bagaimana Narco. Masih lagi mampu untuk bertahan berkali. Tapi Narco sempat untuk berhenti. Motolidi cuba untuk bertahan lagi dan lagi. Narco tumbang di tangan Yetri. Error 4-4 dekat bahagian atas. Ada percuma untuk split push. Tapi masih lagi di Hazel. Double kill untuk Yetri. Yetri mungkin cuba untuk mengalang Kloko. Tapi Error 4-4 cuba untuk mati. Tapi Hazel sekali lagi dijatuh oleh Error 4-4. Walaupun masih lagi mampu untuk bertahan buat pasukan Invictus Gaming, tetapi itu akan jadi satu perkara yang menarik kalau Aaron 4-4 nak clip 2 kali dia solo kill dekat Hazelmat. Ya, tapi sekarang ni Invictus 3 orang hidup. 3 orang hidup. Vamos tinggal Aaron 4-4 je. Tapi diorang kena claim minion sekarang ni untuk Invictus Gaming. Kalau bukan pasal minion ni, saya rasa macam Invictus diorang dah boleh start control map, dapatkan majority turret, dapatkan lagi banyak gol. Tapi yalah 21 minit ni gol dah taklah penting sangat. Tapi kira damage error. Susah ni. Melcutie kena back ni. Ya, kita tengok instant replay sebentar dia tak ada replay. Perlawanan ni dimulakan oleh Swallow. Dia menggunakan dia punya ultimate supaya dia boleh tangkap orang dengan cepat. Dia berjaya untuk dapatkan 2 orang. Dan antara yang bagus daripada Invictus adalah 2 orang pastikan bunuh orang depan dulu untuk tak ada orang nak menjaga Natco. Natco nampak selesa sebab ada orang jaga dia. Kalau tak ada orang jaga dia, dia nampak stres. Dan kita tahu stres membunuh. Betul. Salah ke? Tak salah. Betul. Saya setuju. Sebab tu saya tak download thread. Stres tahu tak kat thread. Okey, tapi tak apa. Kembali untuk pertempuran antara kedua pasukan. Yetri dah mula untuk bertumbuk-tumbuk mencari pemain yang seterusnya daripada tim Vamos. Namun begitu untuk tim Vamos, mereka sekarang ni berada di posisi yang
Saya nak kata selesa pun tengok nak Tak ada orang selesa. Jom, ini dah game Tak. 5 dah. Tak ada orang selesa. Era 404 punya heart rate pun tak turun-turun daripada tadi tu. Daripada game pertama lagi. 158, 160. Saya punya heart rate 103. Boleh tahan, not bad. Saya rasa pada situ. Jap, E3. Kelokon. Nak pergi mana? Oh, pergi ke mana sebenarnya tu? Tapi Narco jatuh dekat tangan Nova Escobar. Sempat cuba untuk dicari tapi sempat dari Immortality yang berjaya untuk dilemburkan. Hazel dapatkan sempat. Suelo cuba untuk masuk menghalau Zekip jauh daripada kedudukan mereka. Tetapi adakah ini mencukupi? Jikalau Invictus Gaming nak dapatkan Lord, mereka masih lagi ada perlu pemain yang menjaga long lane dekat bahagian atas dan juga bahagian bawah supaya tidak ada ruang bagi tim Vamos untuk melakukan split push. Ini yang sangat tak dimahukan oleh tim Vamos. Nakko main perfect sepanjang game ni. Hujung-hujung 2 kali mati. Arrow 4-4 lah dekat sini. Diorang boleh contest Lord. Zekip hilang terus dekat tangan Hazel. Tapi Lord dah pun kena reset. Tapi tak ada masalah kot. Kali nak totally fokus dekat Lord untuk pasukan Invictus Gaming. Dan sekaligus percuma untuk pasukan Invictus Gaming. Tim Vamos. Bagaimana kali ni untuk mereka masih lagi perlu untuk cari cara macam nak aku susah juga lah nak selesa game ni. Okay. So sekarang ni kita kena cakap reality untuk semua. Tim Vamos, yes, walaupun orang kalah tadi, tapi semua orang akan hidup balik bila time Lord nak sampai. Tapi untuk Invictus, kita boleh nampak setup sebenarnya datang daripada Suelo. Suelo yang boleh mulakan fight. And then bila dash dah dipakai, baru Nova masuk. And Y3 nampak seperti dia adalah bait. Kalau Y3 boleh start, bagus lah. Tapi kalau dia tak boleh start sekalipun, Suelo is the key. Kita kena tengok Suelo. Suelo dapat tangkap 2 orang. Itu dah kira GG dah. Invictus dah menang dah team fight tu. Tim Vamos pun kena jaga posisi daripada ditangkap oleh Suelo lah sebenarnya. So saya setuju dengan apa yang Lafla katakan sebab beberapa kali team fight untuk Invictus Gaming pun yang start the fight adalah Suelo. Y3 nampak macam dia cuba. Tapi lebih kepada dia nak berikan follow up saja daripada apa yang dilakukan oleh Suelo. Satu persatu menara dah berjaya untuk dileburkan oleh pasukan Invictus Gaming dekat bahagian tengah, atas bahkan juga bawah. Akankah mereka berjaya untuk dapatkan sekurang-kurangnya 1 inhibitor turret daripada tim Vamos? Yep. Satu benda yang kita boleh cakap adalah Moskov ada clutch gene dekat dalam dirinya. Boleh turn things around tapi sekarang ni, sempat! Cuba untuk masuk, Nova Escobar dekat bahagian depan. Narco mencari cara untuk keluarkan damage. Tapi tengok bagaimana Clockun juga ada dekat bahagian depan, dekat bahagian berbeza. Zekip! Immortality telah berjaya untuk dipecahkan. Berjaya untuk didapatkan juga oleh Melcuti. Suelo cuba untuk masuk ke depan. Tapi tengok bagaimana pertahanan daripada 4 orang pemain tim Vamos masih lagi kukuh. Walaupun 1 inhibitor turret dekat bahagian bawah berjaya untuk dipecahkan. Tetapi untuk pasukan Invictus Gaming, mereka tak boleh selesa dulu dengan keadaan sekarang ni. Masih lagi perlu untuk menunggu pemain seterusnya pada tim Vamos. Inhibitor turret dekat bahagian tengah cuba untuk dipecahkan. Sempat cuba untuk dicari. Sempat cuba untuk menjarakan kedudukan. Tetapi Clockun menunjukkan muka dekat bahagian depan juga. IMU digunakan cuba untuk mencari ultimate daripada Suelo berjaya dilakukan. Era 4-4 yang juga bersama-sama dengan 3 orang pemain lagi melakukan pertahanan. Tetapi inhibitor turret kat bahagian tengah terpaksa dijadikan sebagai mangsa. Riz, ini adalah perlawanan antara Invictus Gaming dan juga Vamos di mana ramai orang menjangkakan antara kedua pasukan ni yang kemungkinan besar akan pergi ke Paris, ke EWC. Dan bagus kerana dia pergi ke 5-5 game. Sekarang ni untuk Invictus, antara yang menyenangkan mereka adalah Mel dah tak dikejar. Sekarang ni tak banyak ruang untuk Vamos pergi ke belakang untuk dapatkan Clean ni. Dan Clean punya damage memang besar. Dia punya problem adalah dia lebih stationary. Walaupun dia ada dash untuk melarikan diri, tapi dia taklah banyak sangat. Jadi disebabkan Invictus, diorang dah pegang balik map ni. Saya rasa ini set up kan untuk Mel supaya dia boleh, saya rasa 2-3 shot boleh bunuh siapa daripada tim Vamos. Cumanya, kalau contoh mereka nak fokus dekat Lord bahagian atas, sebenarnya kelebihan untuk Invictus Gaming sebabkan mereka boleh clearkan wave ke atas. Mereka boleh juga cuba untuk fokuskan kepada Lord. Tapi untuk tim Vamos, mereka perlu berhati-hati dekat bahagian bawah juga bahagian tengah. Dan tadi inhibitor turret. Jadi mereka perlu untuk bermain-main juga untuk menjaga kedua-dua lane tersebut. Fokus masih lagi diteruskan untuk lakukan tarikan Lord untuk pasukan Invictus Gaming. Tim Vamos cuba untuk mengintai peluang tapi perlu berhati-hati. Narco juga menunggu masa je ni. Bahaya sebenarnya ni kalau diorang lepaskan Lord sempat. Oh, mereka cari ke bahagian belakang terus. Melchior ditemukan oleh Clockun. Sempat berjaya untuk didapatkan. Suelo cuba untuk dicari. Narco masih lagi mendagakan darah pemain seterusnya. Tapi Immortality tak boleh pecahkan begitu saja. Y3 masuk dapatkan Narco. Mencari bangsa lagi dan lagi daripada tim Vamos. Y3 melakukan tumbukan demi tumbukan. Mencari pemain lagi dan lagi. Tapi Clockun Immortality tak berjaya untuk dipecahkan oleh Invictus Gaming. Era 4-4 cuba untuk masuk. Tapi Era 4-4 pun tak boleh tak ada damage. Y3 masih lagi berjaya untuk pecahkan Immortality daripada Era 4-4. Zakir cuba untuk bertahan lagi dan lagi. Tapi Era 4-4 dijatuhkan oleh Nova Escobar. Zakir dah bertahan juga dan tak boleh Suelo dapatkan Zakir. 4 orang pemain daripada tim Vamos dan tak ada meninggalkan Clockun saja. Adakah ini cukup untuk pasukan Invictus? 1 je minion. 2 minion. Mereka cuba untuk masuk. Clockun cuba untuk masuk. Tapi tengok bagaimana Clockun masih lagi
Ada minion wave untuk pasukan Invictus Gaming. Mereka nak teruskan habis permainan. Mereka fokus pada Crystal. Invictus Gaming boleh saja terus habiskan permainan. Mendapatkan kemenangan 3/2. Clean sweep ke atas Team Vamos. Invictus Gaming stays on top. Reverse sweep. Walaupun Vamos mulakan dengan 2-0. 3 straight win untuk Invictus Gaming. Dan sekarang ni Invictus pun cakap ke BTR, oh, careful lah guys. Tapi itu memang adalah satu perlawanan yang sangat-sangat close. Sebenarnya Y3 pagi tu punya damage late game tu antara penyebab kenapa diorang boleh menang last fight. Saya banyak game tadi tu kalau kita tahu dekat last team fight tu sebenarnya tak boleh baca. Sama ada team Vamos sebab nampak macam Natco boleh dapat kill. Tapi at the end Invictus Gaming tahu macam mana mereka nak turning back keadaan tersebut.